perlu kita ingat satu perkara penting. Sebelum isu URA lagi, pilihan raya PBT memang merupakan antara matlamat utama DAP dan ia dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan parti. Dalam konteks ini, URA dan pemilihan Datuk Bandar boleh dilihat sebagai laluan alternatif kepada cita-cita yang tertangguh. Jika yang ini gagal, cadangan lain akan muncul. Semua dibingkaikan atas nama memperkukuh demokrasi. Satu lagi perkara yang jarang disedari, penggunaan istilah mengembalikan pilihan raya PBT. Bukan mengadakan, tetapi mengembalikan. Bahasa ini penting. Ia memberi gambaran bahawa sistem ini pernah wujud, pernah diterima dan kini hanya perlu dihidupkan semula. Ini pembingkaian bahasa yang halus tetapi sangat berkesan dalam propaganda politik. Jika benar niatnya untuk memperkukuh demokrasi, banyak reformasi lain boleh dimulakan. Contohnya, mengharamkan penggunaan bendera dan poster fizikal dalam kempen pilihan raya. Jika ini dibuat, kos boleh dikurangkan. Padang pertandingan lebih seimbang, tak kira parti kecil atau besar. Alam sekitar terjaga kerana tiada sampah selepas kempen berakhir. Kempen sabotaj dapat dielakkan. Ni cara memperkasa demokrasi tanpa perlu menambah satu lagi medan perebutan kuasa yang tak menjamin reformasi pentadbiran PBT. Ingat, memperkasa demokrasi tidak semestinya menambah lebih banyak pilihan raya. Kita tak menolak usaha untuk memajukan di BKL dan PBT, tetapi ia tidak seharusnya dilakukan melalui manipulasi sistem demokrasi yang akhirnya lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tuan-tuan semua, soalan akhirnya bukan tentang adakah kita mahu pilihan raya Datuk Bandar, tetapi soalannya, siapa yang benar-benar mendapat manfaat daripadanya? Renungkanlah. Sekian saja. Jumpa lagi dalam Nalar Politik di malayadaily.com.